Okey, selamat pada semua. Hari ini saya nak tunjukkan cara nak pasang lampu kabus dekat belakang dan lampu kabus dekat depan. Fog light depan belakang. Okey. Mana yang baru memiliki X70 tak kisahlah MC1 ke MC2 ke yang first model ke. Okey. Cara dia senang je. Kau nampak ni. Okey. Sebelum tu saya nak cerita sikit Kalau yang fog light kat depan, biasanya dia akan on secara auto. Sama ada pusing steering kiri kanan ataupun masa terlalu gelap. Tapi yang jalan yang gelap tu dia jarang dia buat macam tu. Dia lebih kepada masa pusing steering kiri kanan ataupun bagi signal kiri kanan. Dan dia akan menyala secara auto lah. Kalau steering tegak, kalau kata signal dah deactivate, dia akan off balik. So nak hidup secara kekal, maksudnya nak bagi fog light depan tu on secara kekal. So cara dia tekan kat sini. Okay, kita set dulu. Ni time siang, auto tu dia tak function lah. Bukan, maksudnya bila on auto, lampu depan tu tak menyala, lampu malam tak menyala. So kita set pergi ke sini. Auto light has been turned on. Dia dah turn on. So kita tekan sini. Ini untuk fog light depan, atas ni. Sorry. Fog light depan dekat atas, fog light belakang dekat bawah. Okey, tekan ni. Nampak fog light yang tanda fog light yang kali hijau tu dia menyala. Okey, bila tekan fog light dekat yang belakang ni, tekan ke bawah. Sorry. Okey, yang tanda kalau kuning tu dia akan menyala. So depan belakang dia akan menyala. So nak turn off senang je. Tekan balik dua-dua, dia hilang. Okay. So macam tu lah cara dia. Mana yang tak tahu, mana yang baru dapat kereta ni, kereta X70, saya pun baru dapat kereta ni sebenarnya. Hari Selasa lepas saya dapat kereta ni dekat JB. So itu sajalah video saya untuk kali ini. Moga bermanfaat untuk user X70. Tak kisah yang beli second hand ke, yang baru ke, mana yang mencari-cari kat mana button dia. Sebab ramai yang mencari. Saya pun mencari juga. So saya godek-godek sendiri. So saya dapat dia punya cara dia. Okay, so video sampai kat sini je. Okay, minta semua yang mana tengok video ni subscribe channel saya. Jangan lupa tekan button like kat video ni dan tekan button notification. Lama tak keluar video kan. Macam tu lah. Okay, thank you for watching and bye.